Yang mungkin saya boleh share adalah satu sindiket penjualan bayi di Malaysia. Mungkin kita di Malaysia ni kita rasa macam biasa je, tak ada benda pelik kan. Tapi bila kita bekerja sebagai agensi penguatkuasa ni, kadang-kadang kita berdepan dengan benda-benda di luar jangka kita. Sindiket ni tadi dia melibatkan klinik-klinik bersalin. Klinik bersalin maksudnya apabila dah sampai time dia nak deliver, dia nak jual baby tu, okey, dia akan menggunakan ejen untuk approach doktor di klinik bersalin, okey, supaya pembeli ni tadi, doktor boleh mengesahkan kelahiran bahawa pembeli ni tadi yang melahirkan bayi tersebut. Maksudnya hospital tu sendiri pun terlibat daripada tapi bayaran rasuah kena tinggi lah, kena berbaloi lah dengan risiko dia. Nanti saya cerita apa kesan risiko dia apabila tertangkapnya dan sebagainya kan.